Nyan ban. Jadi mihana gukubah harta hana wajib dia tiah waris ya boh pidiah puasa dan hana wajib dikata akan tetapi nyan sunan. Wa yang bagi nadbuhu liman adal warasati min baqiyatil qarib, dan sepatutlah sunatnya demikian bagi siman selain segala waris pane min baqiyatil aqarib, daripada ketinggalan segala kerabat-kerabat. Jadi kerabatnya lebih umum daripada waris. Kerabatnya itu nama hubungan darah yang kerabat. Puak merempak pusaka atau nak merempak pusaka. Punya warisnya udang cok pusaka. Jadi berapa? Bunuh bagi waris sunat ibi fidyah kurang kamate pidiah puasa atau sunat di qada. Selayaknya selayaknya ke yang ken waris yakni kerabat-kerabat yang lain hukum ji sunat rid, sunat beri makanan atau sunat di qada puasa. Ilam yakhlif tirkatan au khalafaha wa ta'dal warisu bitarki dalika. Apabila hana ketinggai ianya urmati akan tirkah atau ketinggai yang urmati akannya tirkah wa ta'dal warisu bitarki dalika, dan melampauilah waris dengan tinggai demikian. Namun apa waktu hana lazim dia waris. Tetapi sunat alian juga sunat bagi yang kan waris kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan pusaka apabila hana gekebah harta limain atau na gekebah tapi waris apa macam waris bulu anjir ke bo pidiah urang kamte amnya puasa gero kena jamu nya hana pandai terima-terima kan kai berah anjir bo. Jadi minta di warisnya dia mengkan kena. Boh itu kan. Yang masalah boh pidiahnya hana kilah yang. Masalah boh pidiah puasa. Hana pidiah puakeun gara-gara telat kata. Ya hana je kan. Beda dengan kafarah. Nyan bankan. Wal jadidu adamu jawadi saumi anhu mutlakan. Ya. Dan bermula pendapat jadid itu tidak boleh puasa anhu gelantau daripadanya seseorang hal keadaan mutlak. Bal yukhriju min tirkati likulli yaumin muddu ta'amin. Akan tetapi itu biatnya seseorang daripada peninggalannya semain bagi tiap-tiap siuro mudda ta'amin akan sabuh mud makanan. Nyadakeun yukhriju mudda, nyadakeun yukhraju muddu. Punya pendapat Syafi'i wate ganyan di Mesir wate kagitu biat dari Irak hanjit puasa kelantau main kibanzit boh beri boh fidyah yang mukabil bagi yang dibuangkan. Dengan pendapat Ibnu Likut yang jid boh fidyah dan jid dikada oleh karib, oleh kerabat atau oleh orang yang dibidin
yang berdasarkan pendapat Syafi'i wateh menteng di Iraq. Itu pendapat kadim. Jadi pendapat Syafi'i wateh di Iraq, pendapat kadim kan jid dikada gelantau orang yang kemati oleh karib atau oleh orang yang gebidin. Ini pendapat jadid, iaitu pendapat wateh Syafi'i kan terbit dari Iraq. Biasakan pendapat Syafi'i wateh kan tinggal di Mesir. Nya hanjut beramal dia tu pendapat jadid. Dengan pendapat yang kuat, mihana gebithe kerja pendapat kadim, iaitu hanjut kata. Makna mutlak sawaun tamakkana minal qada qabla al-maut amlah. Puak mungkin ke qada agaknya kalau mati atau hana mungkin tetap hanjit di qada li orang yang lain. Ke cara haji bo fidyah. Kawan? Hanai ko baharta. Hanai ko baharta hana wajib boleh wari. Sebab punukeun min tirkatih. Dia dikeluarkan bagi tiap-tiap hari satu mud daripada harta peninggalannya. Mupominan bebak harta peninggalan. Harta nak kepada tapi hana juga bagi ulo dengan kuasa. Nyantai dia tu, cok yang pasti tu. Tak kira-kira lagi tengok padu uro nak ketinggal puasa. Atau tak kira-kira tengok nyayah katanya yang pajan pun dari duha ke. Mudah-mudah kebetulan hana naik puasa tu. Tak kira-kira pajan pun dari duha ke. Dah boyu ke dia. Mia hana harta hana bu. Beda ngutang. Mia ngutang utang je kena tanggung tu waris kah? Nya hana. Wa kadza saumun nazri wal kafarah, dan demikian lagi puasa nazar dan puasa kafarah. Puasa nazar, puasa kafarah pun nyan hana je kan tahu. Monyo hana gerempa bayu, hana gerempa puasa, hana gerempa buh kafarah. Kam ganto thun nyan wajib fit lagi wajib puasa Ramadan. Wa kadza saumun nazar wal kafarah, dan demikian lagi puasa nazar dan puasa kafarah. Puasa nazar dengan puasa kafarah saban hukum ganjaran ji dengan puasa Ramadan. Apabila mungkin hana takadza alam nyan kake boh beri. Kawan? Hukum. Jadi orang yang menazar kamati ke gelong kepeglah nazar nyan wajib buh kafarah, wajib buh fidyah terhadap puasa.
istihro nazar ka ke saboh mon atau orang yang kena kafarah puasa hana gerempak puasa kamte nyan pun wajib wajib boh mon. Nyaho nak balik na pendapat Nawawi itu bahawa pendapat kadim yang kita sahih. Kajiannya ni. Wallahu alam bisawab ilail marji wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu